10 minutes makeup look untuk mak-mak yang selalu busy. Makeup look ni confirm semua orang boleh buat. Dia simple je tapi cantik. Daripada tak reti makeup terus reti makeup. Senang tahap sambil pegang anak dekat peha pun boleh. So I akan demo sambil pegang barang dekat sebelah untuk tunjuk dekat korang yang sebelah tangan pun boleh buat makeup look ni. Kita mulakan dengan kening. Pakai je brow mascara. Apa-apa brand pun okey. Sikat je kening ni. Tapi kalau kening you dah lebat, cakap Alhamdulillah sekarang. Sebab you boleh skip step ni. Lepas tu kita pakai cushion. I pakai Timefora Code 00 Bare. Tepek je dekat muka macam ni. Lepas tu barulah blend. Senang gila guys. Senang gila. Sis cushion ni dah full coverage. You tak payah susah pakai concealer ke color corrector. Semua tak payah. Pakai je cushion macam ni. Blend and terus siap. Ala-ala dah pakai cushion. Pakai je lah blusher. Because why not? Dab je dekat pipi. Dekat mata. And just blend. Sangat senang. Put some color on your face. Because why not? No one needs to know yang you tak cukup tidur. Ala-alang dah pakai blusher ni. Why not kita tambah contour sikit dekat hidung? Pakai je cream contour. Sebab you boleh blend pakai jari je guys. Kita hanya tak nak bagi dia nampak flat je, okay? Tak kisahlah nampak mancung ke tak, janji ada contour sikit. Lepas tu set muka pakai bedak. Pakai je bedak apa pun you ada supaya dia tahan lama, tak cair, and also kids proof. Lipstick jangan lupa. I pakai Timefora Nebula Velvet Lip Cream. Kita pakai kod Cordelia 01. Color ni sangat sesuai untuk everyday natural look. Tapi I nak tunjuk korang kod lain juga. Lip cream ni tak kering langsung and color dia pun cantik-cantik. Senang sangat nak remove and nampak cantik on your lips. Untuk pakai mascara, I sarankan you letak anak you ni dekat bawah ataupun you pass dekat husband you kejap for 2 minutes sebab kita tak nak you tercucuk mata. Step ni 20 saat je, okay? Tak payah ambil masa yang lama-lama sangat. Dia kira asal ada je. Lepas tu baru it's safe untuk angkat anak you balik. So thank you sayang, tolong pegangkan. Ambil balik anak you, okay? Lepas tu spray and dah siap guys. 10 minutes makeup look untuk mak-mak yang busy is done. Semudah itu. Sesimpel itu. I yakin semua mak-mak yang tengah tengok video ni boleh buat. And remember what I told you guys last year. Kalau you boleh beranak, you boleh buat ni.